Apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Sihat ke tidak? Sihat ke tidak? Sihat, alhamdulillah. Kejap I pergi ambil buah kejap. Lepas tu I ambil ni. Cik datang balik kejap tau. Sister, sihat ke sister? Lama kita tak bersembang kan sister? Bulan puasa dah masuk dah bulan puasa ni sister. Sajat, ya, apa khabar? Sihat ke? Sekejap. Masak apa Sajat? Taklah I bawa balik pada ni lah. Birthday party nak masak apa? I bukan masak-masak lah sayang. I tak masak. Bulan puasa buat I masak. Sekarang tak masak. Sekarang kita makan buah je. Buah dan bergosip. Buah dan bergosip. Ada cerita terbaru tak? You all. Ada cerita terbaru tak sis? Sini ada 12.5. sayang. Nah. Hai Pakcik Sajat. Ini pagi. Buah tu tak basuh ke Sajat? Dah basuh dah. Kau makan pun lawa. Dah basuh dah? Oh, body lotion tu. Body lotion tu love, sih. Jangan cakap lah body lotion tu. Makan pula. Dengan tomato. Tomato dengan anggur. Makan dengan benda ni. Memang love.
Tak dah ada orang jual favorite busuk. Favorite busuk. Kita masuk je mesti ada favorite busuk masuk. Terima je lah hakikat. Dah memang kan. Kalau tak jangan marah. Lava pun dah. Terima je lah hakikat. Yang hitam ni makanan orang Turki asam. Makan pula dengan tomato lah. Ya. Dia kita buat siap. Sekarang ni awak dah pandai jawab kan? Sekarang ni pandai pula awak jawab. Lepas tu kita jawab macam mana kan kita kenal awak pun. Yelah kita berisik lah baru lepas bersisa tapi duk lah kata. Dah sekarang ni awak pandai jawab kan? Biasa dah tu. Dia suruh kita jawab kenapa pula. Awak tahu macam mana nak jawab? Body awak tahu macam mana nak jawab. Memang sedap. Macam dalam air. Dengar tak? Okay. Dengar tak? Okey tak? Suka? Dengar. Ya. Nak. Okey tak? Dengar tak? Okey. Dengar pun jelas. Korang kalau tahu apa nak jawab, kenapa tak suruh sajak jawab pula? Betul tak?
Kalau lah betul memang dah panggilan tu. Memang daripada dulu awak macam tu. Terima je lelaki kat. Alah yang lava tu apa? Baklava. Mana? Apa tak lupa nama dia. Lava shark, ya. Makan dengan anggur very dia. Ingatkan belacan. Apa cerita tu? Ha? Apa ceritanya? Ada cerita terbaru ke? Ha? Makan apa tu, Jad? Sajak balik Malaysia ke Sajak? InsyaAllah Sajak balik. Tak masang ke Sajak bulan puasa ni buat kuih-kuih talam lagi lah ni. InsyaAllah Sajak buat. Sajak buat talam ubi nak. Tapi korang ajar lah. Sajak tak erti. Talam ubi Kita buat talam ubi. Dengan Sajak makan ni sedap pula. Akak balik lah Malaysia. Makan macam ni bagus. Boleh kecil badan. Makan anggur boleh gemuk tak? Kalau makan anggur boleh gemuk tak? Sana tak sambut tali pusam ke Sajat? Entahlah tak sambut kot. Sini Australia tak tahulah dia sambut tali pusam ke apa. Kat Malaysia tu boleh lah kan? Mungkinlah ada tapi golongan-golongan India je lah. Yang kecil-kecilan je lah. Secara officialnya taklah kot. Sini faham tak? Secara official tak ada lah. Ini akaun dia ke? Rasa macam baru tu Sajak belajar buat kita alam. Dah tak masuk Ramadan balik. Kan? Betul? Masamnya. Masa tu umur Sajak baru je 19 tahun kan? Ni umur Sajak dah baru 20. Lepas je. Itu baru je umur Sajak 19. Ni dah masuk 20 dah. Masa tu cepat sangat. Macam tak. Macam Sajak dah 20 dah umur. Yelah tu 20. Betul lah 20 umur Sajak. Nak berapa banyak lagi. Dah masuk 50 kan? Yang 50 tu bapak kau. Sajak ni baru 20. Umur kita sama je. Kita Gen Z. Kan betul tak?
Makan apa tu, Jack? I minum air ni. Air apa? Teh berak. Teh berak ni beli kat kedai tu. Teh ni boleh buat berak. Tambah pula kita malam pakai bengkung. Pakai minum pula teh berak. Esok pagi terberak lah. Sajak ni tak boleh berak. Berak biasa tu boleh tapi dia jadi tak memberi. Nak kena minum teh berak tu baru okey. Kamu mau makan kurma merah tu ke, Jad? Taklah, ini asam. Dalam teh berak ni, Sajak rasa asam. Asam dengan lemon. Cantik tapi suara kasar. Sayang, biar suara kasar asalkan muka cantik. Tapi kalau suara sedap tapi muka banyak buruk, taklah cantik. Biar muka cantik tapi suara kasar, sikit-sikit kasar tak apa. Suara I kira okey lagi tau. Ramai lagi orang yang adik-adik suara yang kasar-kasar lagi. Suara I tak adalah kasar sangat, biasa je. Ni kategori abang Melayu pun boleh lagi ingat I. Betul, Cak. Cantik betul awak. Suka tengok. Terima kasih, Umi Anas. Kau lempam ke makan apa tu, akak? Betul, saya sokong. Love Sajat. Zee pakai apa tu, New York Beverly ke? Sajat. Sajat. Belanja lagu Aina Abdul. No, apa cerita, no? Apa yang masalah tarik-tarik tu nya? Kesian tarik tu kan, no? Kenapa korang mengata bini dia ke? Yang dia bergaduh tu, yang viral tu, no? Dia pasal apanya? Cerita lah. Dia duk condemn orang, no? Lepas tu, macam mana? Dia tunggang semua isu. Lepas tu, dia yang terpaling fake, terpaling jantan. Dia terpaling makan benda yang sihat. I tak kenal dia. Tapi selalulah keluar dekat FYP. Cerita yang dia condemn orang. Pasal makanan lah, pasal itulah, pasal bisnes orang lah. Tak boleh beranak sampai mati. Siapa tak boleh beranak? Siapa yang tak boleh beranak sampai mati? Tarik ke? Gue lama tak nampak. Afiq. Hai Sajat. Sajat makin cantik. Cantik Kak Long tu. Terima kasih.
Cantik ke kita? First account tu tak buat live ke sajak Husna? Aku lepas lah orang tanya banyak kali benda-benda soalan macam ni kan. Husna, maaflah saya sebab awak tanya 5-6 kali. Saya terpaksa block awak. Sebab awak melemaskan. Dan orang macam ni kan bila tanya lemas kita. Kak Jad cantik je, licin je muka. Kau lah yang dia masuk tu tak boleh beranak, lambat. Pick up betul. Saya tak boleh beranak. Awak kata saya lambat pick up betul. Awak lah lambat pick up betul. Dah awak tahu saya macam ni, awak pergi tanya lagi kenapa? Remy Cornell, kau lah yang lambat pick up betul. Kau dah tahu aku macam ni, yang kau pergi tanya lagi kenapa? Otak kau tu letak kat mana? Lutut ke apa? Ha? Kau nak kata aku. Tapi kau pula bengak. Kan? Tak ada sebab orang tanya soalan. Soalan sendiri dah tahu jawapan. Sajak melawan kodrat. Jawapan Sajak always panas. Jack, saya tolong sampai je kat engkau. Dia, awak tolong sampai balik kat dia. Kalau awak tolong sampaikan. Awak sampai kat dia balik. Hidup ni dia macam ni lah yang. Tak semua anak yang you lahirkan tu besar nanti akan jaga korang. Ada banyak saya tengok dah keluarga-keluarga mak bapak melahirkan anak sampai 7 orang, 8 orang. Tapi dalam 7-8 orang tak semua jaga mak kita, mak ayah kita. Tak semua. Once kalau diorang dah ada keluarga, diorang tinggalkan mak ayah kita. So janganlah rasa bangga bila you dapat anak tu you bangga. Faham tak? Hidup kita ni bangga dengan atas apa yang kita usahakan, apa yang kita ada. Hidup kita hanya sekali. Anak tu kita besarkan, itu adalah kewajipan kita. Bila dia besar, sama ada dia akan jaga kita atau tidak, itu terpulang. Malah ada juga yang anak yang menderhaka kat mak bapak. So janganlah rasa bangga. Bila you dapat anak tu kata memang dah tertulis akan jaga kita sampai ke tua. Tak semestinya. Tak semestinya. Betul. Bukan bermakna dia tak jaga mak ayah kita tu dia derhaka. Mungkin diorang dah ada buat haluan kehidupan masing-masing. Faham tak? Tak semua anak dilahirkan bila besar, semuanya kaya. Ada juga anak bila besar dia susah. Dia kahwin pun dia mati susah. Dia tak boleh nak pandang look after keluarga kita. Mak ayah kita. Dan mak ayah kita pula bukan jenis suka nak menyusahkan anak. Kena fikir tu. Betul. Masing-masing dah kahwin, setuju. Kan?
Bangga Kak Sajak makin cantik. Betul. Terima kasih. Mami, thank you for the gift. Susah nak tetap ni. Okey. Betul tak sangat. Ya, Syida. Hai Sajak. Ya, hai. Ya. Hidup lagi, Jad. Hidup lagi. Hidup dah makin cantik. Tahun ni balik Malaysia ke Sajak? InsyaAllah balik. Cantik betul, Ba. Sajak nak tanya pendapat boleh? Ya, boleh. Tanyalah. Jangan tanya soalan-soalan pasal badan. Pasal apa. Kalau pasal yang betul-betul general, yes, I boleh jawab. Tapi kalau pasal badan ke, pasal itu ke, pasal ini ke, maaf, saya tak nak jawab. Anak saya 4 orang perempuan, tapi dah kahwin. Tapi sangatlah dayang saya, fans saya dengan baik. Tapi sayang saya, FSN layan saya dengan baik. Dayang saya, anak saya 4, Otong. Otong perempuan dah kahwin, tapi sangat dayang saya, FAN layan saya dengan baik. Fahamlah. Semoga. Okey. Oh, ni lagi ada fefek busuk. Fefek busuk ada masuk. Fefek. Okey, block. Saja apa tema raya tahun ni? Ni pun block. Ya, Sajak kenapa tak buat kuih lagi? Sajak beli Mercedes model apa? Model apa? Oh, model murah je. GLA 200. Biasa je model saja. Tak besar pun bawa seorang je kan? Lagi satu kita kan jenis bawa kasar. Kita kan bawa perempuan. Nak racing ke mana lagi? GLA 200. Sumpah dia punya cantik tak luar bincang. Kenapa cantik sangat ni? Terima kasih. Bawa lah. Rantai leher. Ya. Korang tak ada gosip ke sayang? I kalau ikutkan, mungkinlah tahun ni, tahun last I duduk kat Sydney kot. I rasa mungkin lepas ni I akan berpindah. I nak berhijrah ke tempat lain. Sebab I dah bosan duduk kat sini. New Zealand ke Kak Sajak nice. Mungkin I duduk yang jauh sikit kot. I nak cari environment baru. Jap balik lah. InsyaAllah I balik. Kutub Utara. Pernah tak korang rasa macam korang kan duduk satu tempat, tapi korang rasa macam, bosannya tak duduk kat sini. Macam you nak duduk tempat lain. Kenapa pindah Sajak? Kan Sajak Beraguan dari situ. Ibarat macam aku pindah daripada KL pindah Perlis lah. Pada tahun ni kita buat lemang sama-sama sambil. Dia punya cantik perempuan pun kalah no. Oh, okey. Oh, pindah daerah. Ya, pindah daerah. Pindah Hobart, Tasmania. Best tak Hobart, Tasmania, sis? I nak duduk yang macam lebih tenang. Sebab I rasa bila I duduk kat Sydney, perangai I macam... Sebab I dah tak nak buat show ni, I dah tak nak dah. I nak very settle. I very nak family gitu. Dekat Australia ni, dia macam banyak hiburan. So, lagi I duduk sini, lagi orang akan invite I. Show lah, apalah. I malas lah buat show dah.
Hmm. Kerja promoter. I kerja promoter. Tapi bila bersama dengan society ni, faham tak? Ha. Pindah Johor lah, Jad. Kerja Mak Andam. Mak Andam kat Malaysia, Singapura. Kau suruh aku jadi Mak Andam? Boleh mati lah suruh aku kerja Mak Andam. Adelaide, Jad. Adelaide best tak, Adelaide? Ah. Pergi Hobart lah jadi nelayan. Bertuncak kalau dari situ. Kita faham. Always look Malaysian say, I hope be following you for the first day. Brisbane, Morocco. Sajak ada lelaki tau yang minat Sajak. Tapi dia duduk dekat Turki. Ingat tak baru saya pergi Turki kan? Saya ada kenal satu budak lelaki nama jantan Turki ni lah. Dia ni dia ada kedai, dia ada bisnes. Dia buat rambut. Dia jumpa Sajak, dia kenalan dengan Sajak. Masa Sajak sampai kat Turki tu, dia yang bawa Sajak jalan-jalan, kereta dia apa semua. Tapi dia kata, dia suruh Sajak datang kat Turki. Dia kata, come to Turki, come to Turki. Dia kata rindu kat Sajak lah, apalah. Itulah macam-macam lah. Suruh Sajak, tak apa, kata kau duduk kat Turki pun tak apa, aku jaga kau. Pencis. Nak jaga kita ni, kan? Kembali pada fitrah. Hari tu baru-baru Sajak balik pergi ke Perth. Sajak jumpa nenek Sajak. Sajak rasa macam nak duduk kat Perth pun ada. Dekat dengan nenek kan. Sajak rasa lah. Dekat dengan Perth. Kalau Perth pergi sana dalam berapa jam lah. Perth macam lebih kurang waktu Malaysia. Lelaki tu Turki handsome tak Sajak? Kau ni kan asyik nak handsome je kan. Kau tak adalah fikir orang tu baik ke apa ke. Asyik nak handsome. Handsome je lah. No, handsome tu kita boleh buat. Yang penting berduit. Lelaki Turki loving. Orang Turki mostly like handsome. Dia tak adalah handsome tapi badan dia cantik. Tapi lelaki Turki kebanyakannya perut dia satu papan. Satu bulat. Cuba kau pergi Turki. Kebanyakan lelaki Turki perut dia boncik. Boncik. Sampai Sajak tanya ChatGPT, kenapa lelaki Turki perut dia banyak boncik? Sebab diorang ni kuat makan roti, makan gandum. Lepas tu diorang suka jenis lepak rehat-rehat, duduk tak bersenam. Sebab tu perut diorang boncik. Betul, lelaki Turki loving, gigih. Diorang pun kuat. Ya ke bahagian dekat Arab memang macam tu je? Taklah. Tak macam tu lah. Turki je aku tengok. Arab Lebanon ke apa tak ada. Diorang badan memang cantik. Turki je perut diorang memang perut dia memang macam roti-roti tu. Buncit banyak duit, Jad. Jad nak tanya. Sajak pernah tak masuk penjara? Sorry lah tanya sebab nak tahu. Kau yang tanya soalan-soalan macam ni pula. Kau kan yang tahu. Kau sebenarnya kau nak saja je kan? Aku block kau Aku block kau. Orang macam ni aku nak block. Kenapa tanya aku masuk penjara pula? Ingat aku ni apa? Okay, block dah. I tak pernah masuk penjara. Mana pernah masuk penjara? Tahanan pernah lah. Tahanan campur lelaki perempuan. Penjara tu tak pernah. Penjara tu memang dijatuhkan hukum. Barwa. Yang macam tu, yang macam da'i tu masuk penjara. Itu dijatuhkan hukum. Barulah masuk penjara. Kalau yang baru dia baru masuk tahanan. Tahanan tu kan penjara. Monyet.
Assalamualaikum. Lokap. I nak kawan dengan you. Hantar ke bulan je kerja Jad. Marah sangat Sajat. Marah lah. Mestilah marah. Orang tanya kita pernah tak ada pengalaman masuk penjara. Macam aku ni membunuh orang pula. I miss you. Vava. Sini cuaca sejuk. Itulah sekarang ni I ingat. Ingat nak pindah kot. Ingat nak duduk dekat-dekat dengan nenek I. I rasa dah. Aneh-aneh panggilan dia kan, Jad? Yalah. Aneh-aneh. Sebab I ada nenek kat Perth. Nenek I cakap dengan I. Duduk je lah dengan dia kan. Kan nenek. Moyang I punya adik. Okey, nenek I dan nenek I punya mak, adik-beradik mak I. Adik-beradik nenek kepada adik-beradik nenek I. Ya ke? Mak I punya nenek, tapi nenek I punya mak. Mak dia punya adik-beradik. Onyang lah tu kan? Kita panggil onyang lah kan, betul tak? Moyang, kan? Adik-beradik moyang lah, betul tak? Macam tu lah. Sebab kita ajak panggil dia onyang. Onyang, Negeri Sembilan kan? Okey, mak Sajat, dia punya mak. Kira nenek Sajat lah. Nenek Sajat punya mak. Faham tak? Tapi nenek Sajat punya mak, adik-beradik dia, tapi paling bongsu. Orang panggil onyang. Ya. Nenek Sajat punya mak su. Balik dulu. Ni bercuti tempat dia okey ke Jad? Baik duduk sendiri. Sekali bercuti tempat dia okey ke Jad? Kenapa pula kena balik bercuti pula? Dah kita ada saudara mara duduk sama. Boleh tengok makan kita. Boleh jaga kita. Kenapa nak keluar sendiri? Betul tak? Kita ada kampung, tak boleh rumah pun percaya dekat rumah dengan dia. Okey lah. Eli ada saudara mara. Diorang terima ke? Kau ingat aku ni teruk sangat ke? Yang tak terimanya korang. Sajat ni terus terang kalau balik kampung, saudara mara sambut Sajat ibaratkan macam pengantin. Bukan yang tak terima, bukan yang kita buat kerja tak betul pun. Aku kat sini je aku buat show. Sajat kat Malaysia, aku yang buat sumbangan, buat sedekah, bayar zakat, kerja molek-molek kerja. Korang pun tahu Sajat buat kerja apa. Bukannya aku menari-nari show. Dulu Sajat kat Malaysia menarilah show. Lepas tu kita kan dah makin bagus, makin elok. Aku kerja elok, korang pula macam sakit hati. Yelah kan? Tengok adik-adik banyak duit, sakit hatilah korang. Sama I semua terima I lah. Yang tak terima, yang adalah juga. Yang saudara I tu, yang saudara I bergaduh tu je.
Sekarang sedara I tu mana ada buat bisnes. Tak ada buat bisnes, senyap je. Dengan cerita bisnes dia pun dah tutup dah. Dah bankrupt. Yang I tahulah, yang sepupu I yang saman-saman I tu kan. Dia pun dah tak ada apa-apa dah, sendu dah. Kenapa muka you berkedut? Kalau you nampak muka I berkedut, maknanya you nak meninggal. Cepat ambil semayang. Sebab takut nanti esok malam nak susyaban. Tahu kan tiba-tiba malaikat tu macam nak tutup hijab awak. Nampak orang semua nampak berkedut. Better cepat ambil air semayang cepat buat semayang taubat. Sebab dalam ni, dalam baik-baik komen awak seorang yang kata saya nampak berkedut. Maknanya mata awak tu makin mengecil. Bila nampak mengecil, semua orang awak nampak tua. Bila nampak tua, maknanya awak nak pergi tau. Orang kata apa tu? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Janganlah marah. Tak marah lah. Kita cakap sebab sekarang ni awak cakap, tiba-tiba cakap yang menerapu-rapu. Bila awak cakap mengapu, kita sebagai influencer, kita kena cerita. Takut nanti awak meninggal nanti Kang. Betul kata, arwah tu baru je sebut tu orang muka sajak berkedut. Dah tak sangka punya meninggal dah. Ya ke? Patutlah dia sebut kat komen tu berkedut. Rupanya mati dia sepek dah macam nak nampak ke dunia lain. Macam tu contoh. Tak marah lah. Apa nak marah? Ya Allah. Orang kita cakap kita marah pula. Awak janganlah terasa. Kaki tepi ke kaki tengah? Siapa yang cakap macam tu? Maknanya dia pernah main dengan adik-adik. Dia mesti pernah berhubungan dengan adik-adik yang tak potong. Sebab dia tahu mana parking tepi, parking bawah. Maknanya dia pernah pasangan, dia pernah tengok lah. Yang telur nampak tu yang. Tak pandai parking ke? Lah yang jalan tak ketat. Parkinglah betul-betul awak ni. Dah nak keluar makan dengan saya. Tu biasalah tu. Untuk biasa. Kalau orang tahu mana parking tepi, parking kanan, tepi ke belakang ke. Maknanya itu ayah adik-adik tau. Ada adik-adik yang tak potong. So dia pernah bersama lah tu dengan adik-adik tak potong. Alah cakap je lah. Tak payah buat malu lah. Banyak lelaki Melayu macam tu kot. Jujur je. Semoga tak nak. Sajat. Ya. Ya, betul. Bersih muka. Sajat semoga dia berkesihatan yang panjang. Jak apa khabar? Jawapan yang love. Tak ada yang betul pun. Sebab orang yang macam tu adalah orang yang tahu pernah ni. Mungkin dia pernah berlaki dengan adik-adik yang tak potong. So, bila adik-adik tak potong, dia tahulah cerita cerita sepatah adik-adik ni. Comel saja. Nampak lain je. Jak ke ni nampak lain? Nampak macam mana tu sayang? Nampak makin cantik nombor 1 ke? Nampak macam mana? Nampak lebih manjalita? Nampak lagi berseri? Nampak makin lawa, makin cantik. Betul. Nombor 1, ya. Nampak makin cantik. Terima kasih. Nampak awak macam sajai. Ya, sambunglah cerita. Makin cantik. Hai Sajat, glowing. Kenapa aircon baru Sajat? Biarlah saya nak aircon baru macam mana pun. Aircon lama saya tu tarik kacau tiba. Tarik kacau sayang, tarik. Lawa, pinjam 100. Rindu zaman Sajat jadi Elisa. Ya, Ramadan nak buat kuih lagi tak Sajat? InsyaAllah I buat kuih. Sharon Low.
Assalamualaikum, buat kuih siput. Kuih apa yang korang suka tengok makan? Sekejap pakai lipstick apa cantik. Rambut tanam kejap. Kau ingat aku ni buruk sangat ke jadi adik-adik yang suruh aku tanam rambut? Ha? Muka berkedut lah apalah. Kalau kau dapat review-review orang yang buruk-buruk dekat Malaysia tu, kau jangan kait dengan aku tau. Aku ni live memang lawa betul. Orang lawa sampai keluar pada Malaysia sebab apa? Sebab lawa yang bukan-bukan tu. Orang tak boleh terima tu. Sebab itulah aku ni sampai orang kejar nak dapatkan aku. Sebab kecantikan aku ni terlalu lawa buatkan ramai orang menjadi influence aku ni. Faham tak? Korang kalau jumpa yang nampak dalam kamera lawa, bila jumpa depan lah tak lawa, korang jangan anggap apa aku macam tu. Faham tak? Aku ni grade A. Aku ni adik-adik grade A yang memang grade, betul-betul grade. Faham tak? Yang memang ada status meletup tu, cantik tu. International, ya. Aku dah berkali masuk 100 pula. Jangan korang samakan aku adik-adik yang kat Malaysia, sayang. Bukan kata adik-adik kat Malaysia tu lawa-lawa. Tapi yang mana yang kau nampak, yang biasa kau nampak kat internet, tiba-tiba kau jumpa live, lepas tu kata, tak sajak pun sama. Sajak tak sama, sayang. Kecantikan sajak memang tidak boleh dibuat bincang. Kalau kau samakan aku, maknanya mata kau rosak. Faham tak? Australia sana kau berapa jap batuk dah okey kejap. Grade A. Tak bincang lah. Sajak. Encik Sajak apa khabar? Dia memang lawa guys. Macam mana nak maintainkan kulit? Macam mana nak maintainkan kulit? Kulit macam mana tu sayang? Sajak buat injection tak Sajak? I tak buat sayang. Kenapa makeup selalu pakai makeup? Live selalu pakai makeup? Sebab kita nak keluar kat TV, kat telefon, kita kena pakai makeup. Tak pun macam ni lah. Tak pun you hantar surat kat TV3. TV3, kenapa pembaca TV3 ni semuanya pakai makeup? Cuba baca berita tu sambil bersila je. Tak payah beria. Ada table lah, ada apalah, ada itulah. Sebab end of the day, baca pun bukan tengok bawah kan. Duduk bersila je, senang. Pandai je depan. Kau tulis je memorandum kat TV3 ke TV1 ke TV2 ke. Tak payahlah beria pakai botai ke apa ke, pakai je baju campaign card. Lebih mudah, bersila je. Kenapa marah sangat bila saya pakai makeup? I tak marah. I bagi cadangan je. I pakai makeup pun tak tebal pun makeup I. Betul takkanlah masuk pakai TV muka macam mak lampir lah semua kan. Makeup ni adalah asas untuk kita berinteraksi dengan sesama manusia.
Kalau you all rasa makeup tu bukanlah satu kejoipan, boleh, tapi you all kena tolong bagi sediakan orang kata apa tu, kelengkapan kesihatan yang bagus untuk si pembaca. Contohnya, you kena buat treatment hydration treatment, treatment pernafasan, treatment kulit, orang kata estrogen lah, apa-apalah kulit yang, sebab untuk sebagai nature beauty ni belanja lebih besar daripada makeup. Makeup ni adalah menutup celah-celah, tak natural. Tapi at least dia nampak cantik, muka nampak sihat, bermaya. Tapi kalau you all nak nampak natural sangat-sangat, you all kena pakai produk yang lebih high-end, high-end. Faham tak? Natural lagi mahal daripada pakai makeup. Jujur cakap. Nak natural kan? Okay lah yang. I nak tidur lah. Nanti buat live lagi Take care semua tau. Bye. Assalamualaikum.